Pada pendapat saya, ianya tidak benar kerana terdapat 3 fasa klinikal utama denggi. Fasa pertama yang kita panggil sebagai fasa demam, selalunya berlaku 2 ke 7 hari selepas jangkitan denggi. Fasa kedua yang kita panggil sebagai fasa kritikal, iaitu berlaku selepas demam hari ketiga biasanya. Dan fasa terakhir, fasa pemulihan. So, apa yang berlaku ketika fasa demam, seorang merasakan diri mereka mendapat demam yang tinggi, kadang-kadang boleh mencapai suhu sehingga 40 darjah Celsius. Masalah yang berlaku ketika ini biasanya disebabkan dehidrasi. Tetapi apabila demam itu mula menurun, mereka merasakan diri mereka sudah sembuh. Tapi sebenarnya inilah merupakan tempoh kritikal untuk sakit-sakit denggi yang kita panggil sebagai fasa kritikal. Biasanya berlaku 24 ke 48 jam dan pada tempoh ini air ataupun plasma dalam badan boleh keluar daripada salur darah dan menyebabkan plasma leakage. Juga boleh menyebabkan pendarahan dan tempoh ini sangat-sangat kritikal untuk mereka yang dijangkiti denggi. Tidak betul. Apa yang berlaku, denggi akan berlaku di kawasan pembiakan nyamuk yang kita panggil sebagai nyamuk Aedes. Okay? Dan biasanya berlaku di kawasan air bersih yang bertakung. Contohnya dalam pasu bunga, di dalam tayar-tayar yang terbiar, dalam air takungan kolam yang kita panggil bertakung, ya. Dan ianya juga boleh berlaku di kawasan luar bandar dan kawasan bandar. Kajian menunjukkan kawasan bandar lebih terdedah, terutamanya di kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang lebih padat.